Pakcik macam mana? Pakcik jalan ni pakcik? Tak boleh buka kah? Itu dikunci pakcik. Betul pakcik ni. Pakcik. Pakcik tolong buka boleh? Pakcik tolong bangun Zat. Pakcik tolong bangun Zat. Buka. Ha? Apa dia? Pakcik tolonglah buka kalau kami boleh jumpa. Oh, pakcik tak keluar. Habis pakcik suruh kami masuk. Tak boleh masuk pakcik, kunci. Pakcik nak suruh kami masuk ke tak payah? Pakcik nak suruh kami masuk ke tak payah? Pakcik nak kami masuk dalam sini ke tak? Tak, kalau pakcik kalau tak mau tak apa. Kami nak sembang pakcik. Sembang je, tak ada apa. Bukan kami nak, bukan. Oh, tak boleh Tak boleh. Mustahil pakcik boleh tolak. Kami tak boleh tolak. Oh. Kami tak boleh tolak. Pakcik kena kurung kah? Pakcik kena kurung kah? Memang pakcik duduk sini kah? Habis pakcik tak boleh keluar ni, tak boleh keluar macam mana? Hai, dia macam ni. Dia macam. Tak apalah pakcik, kami ronda-ronda ke sana lah pakcik. Cuba suluh tingkap. Dek. Pakcik okey ke tak okey? Okey lah. Pakcik tak boleh buka pintu. Kami kesian juga, kami nak tengok pakcik. Pakcik makan dah kah? Makan apa tadi? Pakcik keluar naik motor ke jalan kaki? Tak nampak motor pun? Motor je tak mana. Kami ni paranormal. Main merungkai lah, bukan nak main mengacau orang pakcik lah. Kami daripada pulau, daripada Penang. Kami nak main sini saja nak merungkai, nak tengok suasana. Suasana seram. Tapi kami terkejut juga pakcik boleh duduk sorang-sorang kat sini. Pintu pun tak boleh buka. Okey, pakcik nama apa? Okey, kaki Kasim. Umur apa? Ha? Pakcik bekas tentera kan? Orang lain. Okey, orang lain. Pakcik memang kerja sini ke macam mana? Tergetah. Macam mana pakcik keluar sedangkan pakcik tak, pintu tak boleh buka. Pakcik pun tak boleh buka. Pakcik pun tak buka lah pintu tu. Oh, pakcik saja tak mau buka lah. Oh, pakcik ingat kami orang jahat ke apa? Kami kau jahat pakcik. Kami orang baik ni pakcik. Sebab apa? Kami terkejut pasal ada orang duduk kat sini sorang-sorang. Pakcik berapa tahun dah duduk sini? Berapa lama dah duduk sini? Berapa lama tu? So, pakcik tahu cerita-cerita kat sini tak? Cerita yang ada orang jaga kena gangguan, yang orang kena tetak kat sini, lepas tu dia duk minta tolong dekat security yang tentera tu. Ada pakcik dah dengar? Tak pernah dengar. Pakcik dah berapa tahun duduk sini? Berapa tahun tu? 10 tahun dah? 15 tahun? Tak main kot. Tak main dulu tak ada. 15 tahun. Pakcik tak apa pakcik, kami minta maaf kalau kami mengganggu, kami bukan main nak mengkacau, tapi kami nak main sini nak buat video saja. Nah. Pakcik jaga diri baik-baik nak pakcik dah. Nah. Kami bukan orang jahat lah. Kami main sini sekadar nak berjalan-jalan, nak rungkai je. Nah, saya minta maaf lah kacau pakcik lah. Okey, Assalamualaikum pakcik. Dia orang pakcik ni betul ke pakcik? Betul ke orang ni? Motor pun tak ada. Macam mana pakcik ni masuk dalam? 70 tu bukan boleh bawa motor. Kau mana dia boleh bawa motor? 70 lebih umur dia. Ha, Masalah pintu dia kunci. pintu dalam kunci dia suruh kita buka, dia suruh kita tenang pecah. Kita tak boleh pecah.